Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syakil Hazwani Zulkifli dalam Lensa at TV Rela. Yang berusaha Timbalan Ketua Pesuruhjaya Rela Mahathir Semoh, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Rela menghadiri program Gotong Royong Mega Perangi Edis Bilangan 2 tahun 2025 Anjuran Rela Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Program melibatkan pegawai kanan Ibu Pejabat Rela, pengarah Rela Wilayah Persekutuan serta warga Rela Kuala Lumpur dan Putrajaya. Program ini bertujuan meningkatkan kesedaran kebersihan persekitaran, menghapuskan tempat pembiakan Edis serta menyokong usaha KKM memerangi denggi. Ia turut memupuk semangat gotong royong, tanggungjawab sosial dan keprihatinan terhadap kesihatan awam. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, Timbalan Menteri Dalam Negeri telah menghadiri Majlis Ramah Mesra bersama warga Rela di Papar, Sabah. Program ini diadakan sebagai penghargaan kepada anggota Rela atas komitmen mereka sebagai barisan hadapan keselamatan komuniti, khususnya dalam memelihara perpaduan dan ketenteraman awam di peringkat akar umbi. Majlis turut dihadiri Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Rela, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Rela Mahathir Semoh, Pengarah Bahagian Operasi IPRM, Pesuruhjaya Kanan Rela Jimmy Anak Jupiter Sambau dan Pengarah Rela Negeri Sabah bersama pegawai serta anggota Rela yang hadir memberikan sokongan padu. Majlis Sekalung Budi Sejambak Kasih telah diadakan bagi meraikan mantan pengerusi Puspanita Cawangan Kecil Rela yang berbahagia Datin Dr. Nur Ashikin Ahmad telah berlangsung di Lavender Room Kementerian Dalam Negeri. Majlis dimulakan dengan ucapan naib pengerusi Puspanita Cawangan Kecil Rela sebelum diteruskan dengan ucapan penghargaan oleh Datin Dr. Nur Ashikin. Turut diadakan persembahan dan tayangan montaj sebagai tanda penghargaan atas jasa serta komitmen beliau. Warga Puspanita Cawangan Kecil Rela merakamkan penghargaan atas kepimpinan cemerlang Datin Dr. Nur Ashikin yang terus menjadi inspirasi dalam memperkukuh peranan dan kecemerlangan wanita rela. Yang berusaha Timbalan Ketua Pengarah Operasi Rela, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Rela Syamsul Badrin Mohsin telah mempengerusikan mesyuarat penyelarasan Brigade Relasis Bilangan 1 tahun 2025 di Port Dickson Negeri Sembilan. Mesyuarat turut dihadiri Pengarah Bahagian Pembangunan Pasukan, Ibu Pejabat Rela bersama pentadbir dan pegawai penyelaras Relasis dari seluruh negara. Perbincangan tertumpu kepada persiapan Majlis Pentaulihan Relasis, peringkat kebangsaan, pengemas kinian buku garis panduan Relasis, penambahbaikan pelaporan bulanan serta cadangan penganjuran kem tahunan Relasis. Mesyuarat tahunan ini diadakan bagi memperkukuh penyelarasan dan memastikan pelaksanaan program Relasis terus dipertingkat selaras dengan aspirasi jabatan. Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Rela yang berusaha Timbalan Ketua Pesuruhjaya Rela Mahathir Semoh bersama isteri mengadakan lawatan kebajikan ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta bagi menziarahi keluarga Allahyarham penolong penguasa kanan Rela Muhammad Syazwi Shuaib, penolong pegawai Rela daerah Seberang Perai Utara yang telah meninggal dunia baru-baru ini. Lawatan tersebut bertujuan menzahirkan keprihatinan serta memberikan sokongan moral kepada keluarga Allahyarham. Sumbangan turut disampaikan sebagai tanda ingatan daripada pihak jabatan. Allahyarham dikenang sebagai pegawai berintegriti, berdedikasi dan disenangi rakan setugas. Kehilangannya amat dirasai warga Rela, khususnya di Pulau Pinang. Program Teduhan Kasih Rela Madani merupakan salah satu inisiatif kebajikan bagi membantu anggota Rela dalam kategori miskin tegar dan B40 melalui aktiviti baik pulih rumah yang dilaksanakan di Selangor melibatkan seramai 50 penerima. Perasmian program disempurnakan oleh Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Selangor ICU Jabatan Perdana Menteri yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Khidir Majid yang turut menyampaikan bantuan kepada seorang penerima di Kampung Sungai Kertas, Batu Kif. Hadir sama Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Rela, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Rela Mahathir Semoh, Pengarah Rela Negeri Selangor serta pegawai dan anggota Rela Daerah Gombak. Program ini dijangka terus memperkukuh semangat kebersamaan dan kesejahteraan warga Rela selaras aspirasi Rela Madani. Bahagian Sumber Manusia Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela menganjurkan kursus komunikasi dan profesionalisme bertajuk Komunikasi Berkesan di Ibu Pejabat Rela Malaysia pada 29 hingga 30 Oktober lalu. Program selama 2 hari itu bertujuan meningkatkan kemahiran komunikasi, profesionalisme dan budaya kerja cemerlang dalam kalangan warga Rela.
Latihan dikendalikan Perunding Latihan Kanan Intan Wilayah Selatan, Puan Nur Rashikin binti Johar, melibatkan 30 pegawai dan kaki tangan dari pelbagai bahagian dan negeri. Majlis penutupan disempurnakan Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Rela yang berusaha Timbalan Ketua Pesuruhjaya Rela Mahathir Semoh. Program berkenaan diharap memperkukuh integriti dan kerja berpasukan serta meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan rela selaras aspirasi Malaysia Madani. Bengkel AI dalam transformasi perkhidmatan digital dan generatif AI Siri 4 berlangsung pada 16 hingga 17 Oktober dihadiri 36 peserta dari ibu pejabat dan pejabat rela negeri. Majlis perasmian disempurnakan oleh mantan Ketua Pengarah Rela yang berbahagia Datuk Lokman Effendi Ramli yang menekankan kepentingan AI sebagai pemangkin utama transformasi digital dan peningkatan produktiviti jabatan. Bengkel ini dikendalikan oleh pakar AI sektor awam Dr. Tuan Azman Hussein dan turut dihadiri Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Rela serta pegawai kanan jabatan. Unit Integriti Jabatan Sukarelawan Malaysia telah menganjurkan program kesedaran tata tertib Zon Utara di Pulau Pinang. Program ini menghimpunkan 74 peserta dari negeri-negeri utara serta menampilkan penceramah daripada Rela, SPRM dan Jabatan Hal Ehwal Islam Pulau Pinang. Inisiatif ini bertujuan memperkukuh kesedaran integriti, pematuhan tata tertib dan nilai etika dalam perkhidmatan awam selaras dengan usaha memperkasa imej serta budaya kerja berintegriti warga rela. Lensa at TV Rela berakhir di sini. Jangan lupa ikuti media sosial rasmi Rela Malaysia untuk perkembangan rela yang terkini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.